Hari ini kami akan melakukan pembentangan yang bertajuk analisis prestasi sukan dalam sukan bola sepak. Sebelum meneruskan pembentangan analisis prestasi sukan tentang bola sepak, di sini saya ingin menerangkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama adalah Danish Aiman, yang kedua Akmal Hakim, yang ketiga adalah diri saya sendiri Muhammad Alif Akir bin Khairuddin, yang keempat adalah Haris Izamin, dan juga yang terakhir adalah Akil. Bola sepak merupakan satu sukan yang dimainkan oleh dua pasukan, masing-masing terdiri daripada 11 orang pemain. Objektif utama permainan ini adalah untuk menjarikan gol dengan memasukkan bola ke dalam gawang lawan, sama ada menggunakan kaki atau mana-mana bahagian badan kecuali tangan atau lengan. Sukan bola sepak menekankan aspek-aspek penting seperti kemahiran teknikal, hantaran, kawalan bola dan penyudah, kecergasan fizikal serta strategi dan taktikal pasukan. Selain itu, sukan bola sepak mempunyai undang-undang permainan yang dikawal oleh FIFA, iaitu Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, dan merupakan antara sukan utama dalam kejohanan seperti Piala Dunia, Liga Juara-Juara UEFA dan sebagainya. Seterusnya, kami satu kumpulan telah bersetuju untuk memilih perlawanan bola sepak di antara Majlis Pembedaran Sepang melawan Majlis Pembedaran Kelana Jaya pada peringkat suku akhir Selangor Champions League untuk dianalisis. Di sini saya akan menerangkan tentang aplikasi yang kami gunakan untuk menganalisis perlawanan bola tersebut. Jadi kami menggunakan aplikasi yang bernama Once Video Analyzer. Ia merupakan sebuah perincian profesional yang digunakan untuk menganalisis taktikal dan teknikal dalam sukan bola sepak terutamanya. Ia membolehkan jurulatih penganalisis prestasi dan pemain untuk meneliti semula perlawanan, sesi latihan serta prestasi setiap individu tersebut. Selepas itu juga, aplikasi ini juga mesra pengguna kerana mudah untuk digunakan seperti gambar di bawah. Kita senang je untuk faham dan untuk belajar cara menggunakan aplikasi tersebut. Jadi dalam aplikasi Once ini menyokong juga features seperti pemotongan video, tagging untuk aksi-aksi yang penting seperti hantaran, gol dan sebagainya, percubaan-percubaan gol, pertahanan dan juga serangan. Ia juga boleh menciptakan satu laporan dan dalam bentuk video berdasarkan data dan klip yang telah kita analisis tersebut. Kelebihan aplikasi iaitu yang pertama adalah analisis visual, di mana membolehkan tontonan semula aksi penting dalam perlawanan secara terperinci. Yang kedua adalah tagging manual dan automatik, di mana ia memudahkan menanda aksi seperti hantaran, gol dan pertahanan untuk dianalisis semula. Yang ketiga adalah mesra pengguna, di mana iaitu senang digunakan walaupun oleh pengguna baru tanpa kemahiran teknikal. Yang keempat adalah pemecahan mengikut kategori, iaitu dapat menyusun video mengikut situasi seperti serangan, pertahanan dan set piece. Yang kelima adalah menjana laporan dan highlight video, di mana ia memudahkan penyediaan klip dan laporan untuk sesi ulasan dan latihan. Yang keenam adalah mudah berkongsi dengan pasukan, di mana klip dan laporan boleh dihantar kepada pemain dan jurulatih lain dengan cepat. Yang terakhir adalah tingkatkan prestasi pemain, di mana pemain boleh melihat dan menilai sendiri kesilapan atau kekuatan mereka. Seterusnya, ini adalah video perlawanan bola sepak yang kami buat analisis berdasarkan perlawanan Selangor Champions League 2024-2025. Ya, peringkat suku akhir ini. Namun ingin saya tekankan sekali lagi ketiadaan Nizuddin di bahagian tengah akan memainkan peranan. Syafiq cuba membawa masuk ke dalam satu percubaan yang dilepaskan. Lebih lama dalam kawasan sendiri. Aiman berbeza. Pastinya itulah rahsia yang tersimpan oleh pengen. Syafiq tolakan ke sebelah kiri untuk M. Terence. Tidak melakukan lambungan, lirik saja tolakan untuk mendapatkan Amin.
game. Analisis aksi dan keberkesanan pemain iaitu jenis pergerakan hantaran pendek yang berjaya adalah sebanyak 14 kali, iaitu pemain menunjukkan kestabilan dalam hantaran pendek memudahkan keseimbangan permainan. Manakala yang gagal adalah 3 kali, iaitu kegagalan akibat tekanan tinggi perlu lebih peka terhadap pressing lawan. Manakala bagi hantaran jauh yang berjaya adalah 4 kali, iaitu hantaran baik membuka ruang serangan dari sisi. Manakala yang gagal adalah 2 kali, iaitu ketepatan masih perlu ditingkatkan beberapa hantaran terlalu kuat dan melepasi sasaran. Manakala bagi percubaan on target adalah sebanyak 1 kali, iaitu keputusan tepat di zon berbahaya, penyerang bijak menggunakan kaki dominan. Manakala yang tersasar adalah sebanyak 1 kali, iaitu kurang keseimbangan semasa membuat sepakan kaki kiri dan luar kotak. Bagi yang disekat pula adalah sebanyak 2 kali, iaitu percubaan agak lambat membolehkan pertahanan lawan membuat halangan. Bagi kali yang memintas yang berjaya adalah sebanyak 4 kali, iaitu pindasan baik terhadap hantaran lawan mengubah aliran permainan. Bagi buangan pula yang berjaya adalah 5 kali, iaitu tindakan defensif berjaya mengeluarkan bola dari zon berisiko dengan selamat. Bagi kesilapan individu yang kehilangan bola ada sebanyak 2 kali, iaitu terlalu lama memegang bola di zon sendiri menyebabkan turnover berbahaya. Manakala yang menyebabkan gol adalah 1 kali, iaitu gagal membuat clearance tepat membuka peluang jaringan kepada pihak lawan. Seterusnya, saya akan membentangkan kesalahan-kesalahan dalam bola sepak. Antara yang terkenal kesalahan dalam bola sepak adalah yang pertama, handball, iaitu menyentuh bola menggunakan tangan dengan sengaja. Ia akan membolehkan pasukan pihak lawan mendapat sepakan percuma ataupun sepakan penalti di kawasan penalti. Seterusnya adalah offside. Apa itu offside? Offside adalah merujuk kepada pemain berada lebih dekat dengan gol lawan daripada pemain terakhir ketika menerima bola. Maksudnya, pemain yang terakhir pasukan lawan berada melepasi pemain terakhir pasukan kita, ia akan menyebabkan pemain pihak lawan offside. Seterusnya adalah unsporting behaviour, iaitu habit tidak semangat kesukanan. Contohnya seperti provokasi, melengahkan permainan dan berpura-pura jatuh. Ini merupakan habit yang tidak baik dalam bola sepak dan dapat menyebabkan pihak lawan mendapat advantage seperti penalti ataupun free kick. Mencadangkan penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam arena ataupun sukan bola sepak di Malaysia. Yang pertama sekali adalah penggunaan teknologi VAR. Seperti yang kita tahu, teknologi VAR sangat membantu dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Lebih banyak stadium perlu dilengkapi dengan sistem VAR untuk membuat ataupun memeriksa ketelusan keputusan yang dilakukan. Seterusnya, rumput dan kemudahan ataupun infrastruktur padang. Penyelenggaraan padang yang lebih baik perlu dilakukan untuk memastikan kualiti permainan berjalan dengan baik. Yang paling crucial sekali bagi saya, cadangan yang perlu ditingkatkan dalam sukan bola sepak di Malaysia adalah latihan kepada mutu pengadilan. Seperti yang kita tahu, mutu pengadilan selalu menjadi isu yang sangat utama dalam game-game ataupun perlawanan bola sepak, tidak kira sama ada di peringkat Liga Super, peringkat Liga Premier dan juga peringkat-peringkat Liga Sosial. Penambahbaikan dalam aspek pengadil supaya dapat membuat keputusan yang lebih telus, adil dan juga tepat. Saya akan menerangkan tentang diagnos, intervensi dan penyelesaian. Yang pertama iaitu dari segi biomekanik. Yang pertama, kedudukan kaki sokongan. Pada biomekanik ini, kedudukan kaki sokongan berada terlalu jauh ataupun terlalu dekat dengan bola. Ini akan membuatkan hantaran kepada pihak tim kita, iaitu rakan kita sendiri, akan menjadi tidak tepat kerana jangkaan bola dan juga kaki itu terlalu jauh dan terlalu dekat. Yang kedua, kita boleh lihat adalah pada kekuatan otot dan juga kestabilan badan. Ketika kita ingin membuat hantaran, keadaan badan perlulah stabil, dan sekiranya tidak stabil, hantaran yang kita lakukan itu juga tidak akan tepat dan tidak akan pergi ke arah yang kita inginkan. Jadi antara penyelesaian yang boleh dibuat adalah boleh
training untuk letakkan marker visual ataupun kon serta tali untuk belajar cara kawal posisi kaki dengan konsisten dan juga betul. Jadi latihan ini akan membantu permasalahan seperti kedudukan kaki sokongan tadi dengan lebih baik. Jadi untuk penyelesaian tentang kekuatan otot dan kestabilan badan, pemain dan juga jurulatih boleh membuatkan latihan kekuatan asas tentang flexibility dan juga modul latihan secara mingguan yang berkaitan dengan kestabilan badan dan juga kekuatan otot. Jadi boleh pergi buat latihan-latihan otot di gym untuk menguatkan otot sekiranya di pressing oleh pihak lawan. Untuk diagnos intervensi dan juga penyelesaian yang kedua, iaitu dari segi psikologi. Yang pertama ialah keyakinan diri yang rendah, kerana pemain takut untuk melakukan kesilapan dan terlalu berhati-hati sehinggakan membuatkan mereka terburu-buru. Lebih-lebih lagi apabila pihak lawan mula untuk pressing kita dan juga memberikan tekanan yang cepat. Jadi pemain akan terburu-buru dan akan membuat hantaran yang salah lah. Seterusnya ialah kurang motivasi dan juga mental yang sudah penat. Seperti kita tahu, bola sepak bukanlah satu sukan yang menggunakan masa sedikit, ialah bermain selama 90 minit. Jadi kepenatan mental itu juga salah satu faktor yang membuatkan pemain itu kurang motivasi dan kurang fokus. So akan memberikan performance yang kurang lah di dalam game tersebut. Jadi antara penyelesaian yang boleh dilakukan adalah jurulatih harus memberikan pujian ataupun usaha yang dilakukan oleh pemain tersebut bukanlah pada hasilnya tetapi pada usaha pemain tersebut. Jadi dengan cara ini, walaupun nampak sedikit kecil tetapi memberikan kesan yang besar pada pemain-pemain yang mengalami keyakinan diri yang rendah. Jadi untuk penyelesaian berkenaan kurang motivasi, jurulatih dan juga tim jurulatih boleh menerapkan tentang konsep growth mindset, iaitu belajar daripada kesilapan. Jadi dengan menerapkan konsep seperti ini, pemain tidak akan rasa bersalah sekiranya melakukan sesebuah kesilapan, malah akan memberikan lagi semangat untuk membetulkan kesalahannya. Untuk diagnos intervensi dan juga penyelesaian ketiga berkenaan dengan pedagogi. Jadi pedagogi yang pertama ialah arahan yang tidak jelas dan terlalu umum. Pemain tidak faham apa yang dimaksudkan oleh coach tersebut. Sebagai contoh, coach memberikan arahan hantaran yang tepat, tetapi pemain tersebut tidak faham hantaran yang tepat tu macam mana, cara macam mana untuk menghantar bola dengan tepat. Adakah bermaksud dengan menghantar bola itu ke depan sedikit kerana ada pihak tim yang sedang lari dan sebagainya. So tidak jelas, membuatkan pemain tersebut akan menjadi keliru. Jadi yang kedua ialah tiada elemen refleksi. Jadi sepanjang game ataupun sepanjang training, coach-coach tidak membuat sesi-sesi refleksi yang memberi peluang kepada pemain itu sendiri untuk menilai performance mereka dan juga apa kesilapan dan juga kelebihan mereka pada pertandingan tersebut. Jadi antara penyelesaian yang boleh dilakukan oleh tim itu sendiri dan juga pasukan-pasukan coach adalah yang pertama, gunakan bahasa yang mudah difahami dan juga spesifik. Tidak pun boleh gunakan secara visual. So pemain tersebut akan lebih nampak apa yang diinginkan oleh coach tersebut. Jadi yang kedua ialah galakan untuk pemain tersebut untuk berbincang. Jadi selepas pada permainan itu akan kumpulkan pada satu tempat dan juga berbincang apa sebenarnya permasalahan dan juga apa yang terjadi pada game yang telah dimainkan tersebut. Berdasarkan analisis prestasi sukan dalam konteks bola sepak, pendekatan sistematik seperti penggunaan teknologi video analyzer, pemahaman biokonik dan aspek psikologi dapat membantu mengenal pasti kelemahan pemain dan kesalahan taktikal. Pembaikan dalam aspek pengadilan, kemudahan fizikal serta latihan yang disokong oleh data prestasi akan membawa kepada peningkatan kecekapan pemain dan keputusan pasukan. Maka, pendekatan analitis yang bersepadu adalah kunci untuk mencapai kejayaan dalam sukan kompetitif masa kini.